Janganlah ikut je. Arahan pihak atasan bukan perlindungan yang mutlak. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers, an employment law firm in Kuala Lumpur. Selalunya, HR lah yang akan menguruskan proses pembuangan mana-mana pekerja. Tapi, dalam kes Nur Saidi bin Anwar lawan Adabi Consumer Industry Sendirian Berhad, pengurus HR tu sendiri yang telah dipecat. Beliau dipecat selepas didakwa memecat pekerja lain tanpa mengikut prosedur syarikat. Kes ini menarik sebab kita dapat lihat HR yang sepatutnya menjadi pelindung kepada proses yang adil, akhirnya menjadi mangsa kepada sistem yang sama. Saidi merupakan HR Manager dekat Adabi. Sekitar Mei 2023, beliau mendapat satu aduan tentang seorang pekerja bernama Amira. Amira ni boleh dikatakan seorang pekerja yang bermasalah. Jadi, Presiden syarikat pun mengarahkan Saidi untuk minta Amira meletakkan jawatan secara sukarela. Tapi, pada masa Saidi berbincang dengan Amira, keadaan menjadi tegang, mereka bergaduh dan Saidi pun akhirnya memecat Amira dan Amira diarahkan untuk meninggalkan ofis dengan serta-merta. Akibatnya, Amira failkan tuntutan terhadap syarikat dan akhirnya antara Amira dan syarikat terdapat penyelesaian di luar mahkamah di mana syarikat membayar Amira sebanyak RM55,000. Tapi lepas tu, syarikat keluarkan surat tunjuk sebab kepada Saidi atas 5 dakwaan. Basically, syarikat dakwa yang Saidi telah memecat Amira tanpa mengikut prosedur syarikat, Saidi telah merosakkan reputasi syarikat dan menyebabkan kerugian sebanyak RM55,000 yang syarikat terpaksa bayar kepada Amira untuk selesaikan kes. Jadi, syarikat pun adakan domestic inquiry di mana Saidi didapati bersalah atas kelima-lima dakwaan dan akhirnya dibuang kerja. So, Saidi pun failkan tuntutan terhadap syarikat. Apa keputusan mahkamah? Mahkamah mendapati Saidi sebenarnya hanya bersalah atas 2 out of 5 dakwaan tadi. Iaitu, secara ringkasnya, ya, Saidi memang bersalah kerana memecat Amira tanpa mengikut prosedur syarikat. Tapi, bagi dakwaan-dakwaan yang lain, mahkamah mendapati bahawa pertama, sebenarnya Saidi dah pun menasihatkan syarikat untuk ikut prosedur disiplin seperti keluarkan surat tunjuk sebab, adakan domestic inquiry. Tapi pihak pengurusan syarikat dah memang buat keputusan untuk membuang Amira dan Saidi cuma laksanakan hasrat tersebut. Tambah-tambah lagi, syarikat sebelum ni dah pun buat perkara yang sama dengan 5 orang pekerja yang lepas. Jadi, mahkamah mendapati bahawa tidak adil untuk syarikat dakwa bahawa Saidi telah merosakkan reputasi syarikat sedangkan keputusan untuk tamatkan pekerjaan Amira tu adalah keputusan syarikat sendiri. Mengenai penyelesaian sebanyak RM55,000 yang dibayar kepada Amira, mahkamah mendapati bahawa pembayaran itu dipersetujui oleh syarikat sendiri tanpa penglibatan Saidi. Jadi, disebabkan ini, hukuman buang kerja itu adalah tidak setimpal. Walaupun Saidi memang ada buat kesalahan, hukumannya adalah too harsh. Akhirnya, mahkamah memutuskan bahawa pembuangan kerja Saidi adalah tidak adil tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Dan mahkamah awardkan Saidi sekitar RM100,000. Walau bagaimanapun, disebabkan ada sumbang salah laku, mahkamah telah kurangkan jumlah pampasan yang di-awardkan kepada Saidi dan akhirnya Saidi di-awardkan pampasan keseluruhan berjumlah RM60,646.32 Apa yang kita boleh belajar daripada kes ni? Pertama sekali, kalau dapat arahan daripada pihak atasan yang tak berapa mengikut prosedur ataupun bercanggah dengan prosedur, janganlah ikut je. Arahan pihak atasan bukan perlindungan yang mutlak. So, kena pandai speak up untuk diri sendiri. Tapi, kalau tak pasti, lebih selamat untuk dapatkan pandangan profesional terlebih dahulu. Jadi, bolehlah dapatkan nasihat guaman terlebih dahulu supaya korang tak terperangkap dan dipersalahkan atas arahan pihak lain. Kedua, kes ini mengingatkan bahawa majikan tidak boleh
boleh sesuka hati membuang pekerja. Apa-apa hukuman mestilah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi, penting untuk korang fahami hak korang pada peringkat awal kerana ini adalah salah satu langkah yang penting untuk melindungi diri korang. So, kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tinggalkan komen korang di bawah ataupun tengok video-video Louis Liao Chambers di Instagram ataupun YouTube. Bye!